Sebab dia beberapa kali memanggil saya hulu langat dengan perkataan, dengan ucapan hulu laknat. Hulu laknat. Laknat ni kalau disebutkan dalam Quran maksudnya Allah laknat kepada syaitan, iblis dan juga Firaun. Adakah yang Muhammad Pendang ni dia sebut laknat tu, dia nak melaknat kepada seluruh warga dan juga masyarakat rakyat yang terdapat di dalam negeri Selangor ini khususnya ataupun dalam daerah Hulu Langat. Dan saya sebutkan tadi, maksudnya dalam daerah Hulu Langat ni kita punyai hampir 1.5 juta warga dan juga masyarakat. Dan daerah Hulu Langat ni adalah merupakan satu daerah dalam negeri Selangor. Dalam negeri Selangor ni kita ada 9 daerah. Dan pemerintahan negeri Selangor ini diketuai oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Jadi pada saya, dia telah menghina institusi beraja yang terdapat di dalam negara kita. Sebab itu kita minta supaya Ahli Parlimen Pendang ini diseret ke jawatan kuasa hak dan juga kebebasan kerana telah menghina rakyat negeri Selangor, yang telah menghina rakyat daerah Hulu Langat dan secara tidak langsung juga telah menghina Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebagai pemerintah, maksudnya sebagai orang yang menaungi kerajaan negeri Selangor ini. Jadi beberapa minggu yang lepas apabila dia sebut Kota Melaka sebagai kota celaka, apabila saya balik ke kawasan, penduduk dan juga pengundi di kawasan saya mengatakan mereka merasa begitu tidak puas hati dan marah terhadap apa yang dilakukan oleh Pendang.